Tukar lepas tu. Aku tepukan sikit bomba datang. Ini yang datang satu tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua ada ni? Okey. Baik, Bilal ada Bilal. kita ucapkan selamat datang kepada tim bomba dan penyelamat daerah Tangkak. Beri tepukan kepada pengawal-pengawal bomba dan penyelamat daerah Tangkak. Baik, dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, pada pagi ini kita bersama-sama berhimpun untuk satu matlamat, iaitu latihan kecemasan dan keselamatan sekiranya ada berlaku kebakaran dalam bangunan ataupun institusi yang kita diami ini. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan dengan segala hormatnya menjemput Pegawai Bomba dan Penyelamat Daerah Tangkak, Encik Zairi, untuk menyampaikan perkongsian buat kita semua pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Zairi pada Balai Bomba dan Pelangkap bersama rakan-rakan saya lah. Dijemput untuk membuat latihan pengungsian bangunan dan demonstrasi alat pemadam api. Okey Okey. Hari ini untuk latihan hari ini saya dimaklumkan 4 minit 31 saat untuk sampai ke tempat berkumpul pada hari ini. Semua tahu tak tempat berkumpul kat mana? Tahu kan? Kalau boleh jangan berkumpul di tempat yang tidak sepatutnya. Sepatutnya kita semua dah memang tahu untuk berkumpul tu di padang ni lah. Jangan ada yang berkumpul dekat kantin masa loceng dibunyikan. Okey, faham? Sebab benda ni sangat penting supaya anda tidak terlibat dengan kebakaran yang berlaku. Walaupun latihan anda kena buat betul-betul sebab latihan ni adalah untuk jika berlaku perkara sebenar lah. Okey. Masa loceng dibunyikan, semua tahu tak loceng apa dan loceng untuk rehat ada beza tak loceng dia? Loceng macam mana? Okey, loceng panjang. Maknanya ada kecemasan, kebakaran dan sebagainya. Okey. Bila berlaku loceng, bila loceng kecemasan dibunyikan, anda apa perlu anda buat? Bertenang. Okey lagi? Jangan panik. Okey. Perkara pertama, bila dengar bunyi loceng kecemasan dibunyikan, sepatutnya anda jangan berlari. Jangan berlari keluar daripada kelas. Sebab apa? Sebab dikuatiri bila rakan anda terjatuh dan anda akan memijak-mijak dia. Okey. Hanya apa? Kalau tak berlari buat apa? Berjalan laju. Hanya berjalan laju. Faham? Okey. Yang kedua, berjalan sambil lewa dan tidak menunjukkan kesungguhan. Maksudnya lenggang Mak Minah lah, lenggang itik lah. Okey. Faham tak? Jangan sambil lewa lah. Sebab walaupun awak tahu ni latihan, jangan sambil lewa. Hanya berjalan
laju. Faham? Berkumpul di tempat yang ditetapkan. Semua tahu Saya harap semua tahu. Jangan nanti bila bunyi ada yang berkumpul di kantin, ada yang berkumpul di padang belakang. Sebab masa berkumpul nanti kita akan kira mengikut kelas masing-masing. Sekarang ni berkumpul mengikut kelas ke tak? Mengikut kelas. Okey, betul. Bantuan, memberi bantuan kepada siapa? Kepada rakan-rakan yang tidak sihat dan sakit. Faham? Dalam kurungan dia macam cacat lah maksud saya. Okey. Bantu dia untuk turun. Faham? Sebab jangan awak nak selamatkan dia, awak tinggalkan dia. Kadang-kadang dia demam, dia tak mampu untuk berjalan laju. Jadi awak tolong dia. Takut perkara buruk berlaku. Faham? Okey. Dan tak mahu keluar daripada kelas. Dia tahu benda tu latihan. Jadi dia macam malaslah nak keluar. Boleh tak macam tu? Jangan walaupun latihan. Sebab bila perkara sebenar berlaku, takut awak yang rentung dalam tu nanti. Faham? Walaupun latihan, keluar. Okey. Kalau keluar, apa yang akan dilakukan kepada orang yang terakhir keluar? Apa perkara yang sepatutnya dilakukan orang terakhir yang terakhir keluar daripada dalam kelas? Tutup pintu dan tutup switch. Semua switch yang ada di dalam kelas tutup. Walaupun di dalam makmal, tutup. Okey. Dan berkumpul di tempat yang sediakan. Hanya berjalan laju, tutup switch, tutup semua lampu, pintu dan berkumpul di tempat yang disediakan. Faham tak? Jangan nanti bila buat lagi sekali, walaupun peringkat sekolah, berkumpul di tempat yang tidak disediakan, berjalan lenggang mak minah. Walaupun latihan, kena buat betul-betul. Sebab kebanyakannya yang berlaku terbakar semua, dia mengikut dia punya peraturan sendiri. Faham? Dan membuat kiraan dalam kelas yang ada. Dia tahu hari ni kawan dia datang, tapi bila dia kira-kira kawan dia tak ada, apa perlu buat? Bagi tahu cikgu. Masa berkumpul bagi tahu cikgu dia tak ada. Faham? Bagi tahu cikgu, dia tak sampai, mungkin dia ke toilet. Kena bagi tahu cikgu dan cikgu akan pergi tengok, cari. Faham tak? Sebelum pasukan bomba sampai. Okey. Kira mengikut kelas. Hari ni ada yang demam, ada yang sakit. Ada. Bantu dia. Ingat tu. Itu adalah cara-cara penguncian bangunan yang dilakukan. Okey. Dengan cara yang betul. Okey. Setakat ni saja untuk latihan penguncian bangunan hari ni. Okey, itu adalah cara-cara yang saya sebut tadi tu. Awak kena ikut daripada mula sampai habis. Itu adalah cara yang betul. Faham tak? Mudah aje. Tutup lampu, tutup kipas, turun berjalan laju, terus pergi tempat berkumpul. Itu saja. Okey, selepas ni kita nak buat apa? Demo alat pemadam api. Kita buat dia punya teori dulu. Kita akan terangkan sedikit lah cara-cara, tata cara penggunaan alat pemadam api. Dan seterusnya kita akan untuk membuat praktikal dia sekali. Faham tak? Okey. Cikgu, alat pemadam api ada berapa? Dua tu nampaknya sediakan tu. Dua sahaja. Tuan nak pakai apa? 4 at least. Sekarang ni kelas ada berapa? Kelas banyak. Kita 1 sampai 6. 6. Okey, memandangkan
memandangkan alat pewarna api ada 2 sahaja. Jadi saya nak nanti lepas teori kita nak praktikal tu, saya minta satu kelas 1 orang untuk wakil untuk membuat praktikal tata cara penggunaan alat pewarna api yang betul. Boleh? Tingkatan 1 macam biasalah sampai tingkatan 6 semua satu. Kalau boleh tingkatan 1 saya nak lelaki, tingkatan 2 saya nak perempuan, tingkatan 3 lelaki, tingkatan 4 perempuan. Tukar-tukar. Seorang-seorang Okey. Okey, terima kasih. Kita terus ke sesi seterusnya. Tata cara penggunaan alat pemadam api jenis dry powder. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Zahiri. Jadi pelajar-pelajar dalam keadaan yang baik boleh pusing ke belakang. Kita ada abang-abang bomba di belakang kamu sana. Kita Cikgu Amsyah dengan Sir Irman pusing ke sana. Syah, volume. Kita akan terangkan sedikit lah tentang alat pemadam api ni. Sorry. Okey, baik dengar Okey. Kat depan kita ni ada satu unit alat pemadam api jenis lembu kering. Alat pemadam api ni dia kita kena tahulah cara penggunaan dia. So kalau kita nak padam dia tu, kita kena tahu apa jenis api dulu. Okey, api ada pelbagai jenis. Ada yang jenis berpejal, cair, jenis gas. Okey, dan alat pemadam api ni dia sesuai untuk pemadaman semua jenis tu lah. Okey. Okey. Untuk dia punya penggunaan dia jenis single use. Okey. Bermakna single use ni bila sekali kita dah aktifkan dia kita nak gunakan sampai habis lah, tak boleh disimpan. Okey. So cara untuk aktifkan dia, kita tarik pintu dia. Okey, dia sepatutnya ada pin tu. Lah. Kalau kita dah tarik, dia dah aktif lah. Okey, kita tengok dekat dekat dia punya tolok dia, bacaan dia tu. Pastikan jarum tu dekat warna hijau lah. Kalau dia berwarna merah tu bermaksud dah tak ada tekanan, bermaksud pernah digunakan ataupun tak diperpisah. Okey, cara penggunaan dia pula kita gunakan konsep PASS, P-A-S-S. Okey. P yang pertama tu ialah kita pull, kita tarik dia punya pin ni tadi. Okey, so kalau kita dah tarik, so kita dah tahu dia dah aktif dan boleh digunakan lah. A yang seterusnya ialah kita halakan ke pangkal api. Cara pegang tu
kanan. So kalau kita tekan tu dia kita tak boleh nak aim. Jangan macam ni eh. Jangan macam tu. Pegang di ujung nozzle. Okey. A yang seterusnya ialah seterusnya ialah S. S yang pertama ialah kita sweep, iaitu squeeze. Kita tekan ke pangkal api dalam jarak 2 meter lah. Okey. Okey, kita squeeze. Dan S yang terakhir ialah sweep. Kita layangkan ke kiri ke kanan di pangkal api sehingga api itu padam. Okey, itu beringkaslah cara penggunaan dia. So kita akan buat satu kali demo dan seterusnya pelajar bolehlah untuk cuba memadam api itu. Okey. Okey. Saya serahkan wakil daripada kita satu lelaki, kita 2 perempuan, kita 3 lelaki, kita 4 perempuan. Tolong gerak. Kata satu seorang. Bangun, siapa nak bangun? 10, 9, 6, 7, Ibu mani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar apa jawab salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum abang nak tunjukkan menggunakan alat pemadam api, abang nak tunjukkan boleh tak api minyak kita padam menggunakan air? Boleh tak boleh? Sebab pernah buat kan sebelum ni? Ya. Okey, kita tengok kita padamkan menggunakan air. Air kecil. Kalau air lagi besar tak sambarannya. Faham? Sebab kita ni pernah gunakan air daripada jentera bomba, betul? Ada yang mandi daripada air bomba, betul? Okey, air nak mandi lagi tak? Okey, tu bomba Bomba nak. Kita tengok bomba menggunakan alat pemadam api jenis dry powder. Mula-mula kita ni yang penting kita menggunakan. Okey, kita nak buat pemadaman menggunakan alat pemadam api. Bila kita tekan dia, kita semutkan dia. Faham? Kalau adik-adik tembak itu je kan, dia payah sikit nak padam. Kita semutkan dia supaya api itu lemas. Faham? Okey, adik-adik. Boleh tak? Sampai daripada itu ada tak?
Okey, kita tengok adik siapa nama adik. Kita tengok cikgu ni. Okey, kita tengok adik Azrin padamkan api menggunakan alat pemadam api. Beri tepukan kuat. Bagi tepukan dekat bulan. Ramai-ramai sebut bulan, 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 bulan. Aiman, namanya sama dengan saya lah Aiman. Okey, ramai-ramai sebut Aiman, Aiman. Baik, padam bagi sebelum taslim besar tak api rumah kain mak kau besar tetap ada masak lagi bukan sikit padam. Nak beritahu satu lagi alat pemadam api ni berat tau. Mana perempuan yang tak larat bawa, awak boleh segit macam ni. Cara bawa dia. Awak boleh gulingkan dia macam ni sampai dekat api. Yang penting awak faham cara penggunaan alat pemadam api. Abang pernah pergi api rumah Uncle tu, api rumah dia ada 5 alat pemadam api. Bila pergi, tapi api tu tak padam. Rupanya dia tak tahu cara penggunaan alat pemadam api. Ingatkan alat pemadam api ni dia balik ke dalam api. Jadi, semua kena tahu cara penggunaan alat pemadam api ni, boleh? Lagi satu, jangan suka-suka main benda ni Cara penyimpanan dia, kenapa tak boleh letak dekat lantai macam ni?
Nanti terbakar. Siapa yang tahu? Nanti terbakar. Cara penyimpanan dia kita mesti dekat tempat yang kita mudah akses, mudah lihat. Nanti kita tak boleh letak dekat atas lantai. Kenapa kita kena gantung? Kalau orang tengok semua ada pemadam api kena gantung. Siapa ada jawapan? Sebab nanti terbakar. Kenapa tak boleh letak dekat atas lantai? Nanti selangga jatuh. Okey. Abang nak beritahu ada pemadam api ni tak boleh letak dekat atas lantai. Dia awak letak dekat lantai. Awak lantai ni pemadam api akan. Jadi dia tak akan berfungsi dengan baik. Faham? Okey, beri tepukan untuk dekat anak bomber ni eh. Bapak dia bomber Iqbal. Bagilah tepukan sikit sorakan. Mama nak bomber. Mama nak bomber. Mama nak bomber. Wah, kenal tadi wah. Mama bunyi bomber dah era balik. Ha, mama mesti kenal. Wah. Wah. Weh, tak mama.
Kita beri tepukan untuk yang last kali untuk Ustaz Sabrani. Ustaz okey, abang nak tanya, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ucapan daripada kami, kita akan serahkan kepada ketua. Ya, dengan suara. Okey, pelajar-pelajar semua bagi tepukan kepada pegawai-pegawai bomba dan penyelamat daerah Tangkak. Terima kasih kepada pegawai-pegawai yang bertugas dan tim yang dapat hadir ke sekolah kita pada pagi ini bawa program di bawah unit keselamatan, kecemasan dan bantuan sekolah menengah agama Nurul Quran dapat kita menyanyikan program pada pagi ini. Nombor okey, kita sesi bergambar.